Backpack Honda. Backpack untuk laptop atau nak isi dokumen-dokumen atau barang-barang lain lah, barang-barang kecil lain. Tahun 2010 ni Honda keluarkan beg ni untuk nak bagi kepada pelanggan demo lah, pelanggan yang beli kereta demo tahun 2010. Kira beg cendah hati lah. Ok, ni zip dia. Zip lawa. Ada berapa zip Dua zip depan ni. Oh, mula-mula nak gambar dia ni reversible lah, dua design sekali. Ni yang design pertama yang hitam kelabu ni. Okey, betul bila kalih dia punya penggalah, dia jadi design kedua, reversible double sided. Okey, dia jadi yang design kedua. Okey, kita pergi balik yang pertama ni. Kalih dah jadi, itu dah tukar design. Okey, yang ni zip je. Zip elok lawa lagi, tak ada karat tapi dia ada di sini, dia ada kesan koyakkan sikit lah. Lebih kurang tak sampai seinci lah, lebih kurang seinci lah, lebih kurang. Itu dia kesan koyak yang ada. Lepas itu ni design ni, logo Honda ni. Yang design yang pertama ni, yang belah sini penggalah dia pun okey. Itu tapak dia. Okey. Ya, tapak ni cuma ada kesan warna hijau tu je. Terkena apa nama? Warna berbudak ni lah, kan? Kalayo kan. Okey. Tu je. Tu elok, tak ada koyak, tak ada terakih, tak ada lubang, semua okey. Tu kalau tu kita tengok dalam dia. Dalam dia jap. Kok. Okey, ni dalam dia. Logo Honda dalam. Honda official Candese. Okey. Nak letak laptop, notebook di sini. Kena letak barang-barang lain lah, kan? Ni ada zip dalam dia lagi. Honda juga. Okey. Itu kita kalih yang design kedua. Kita tengok design kedua. Okey. Dia kalih je. Kalih jadi design kedua. Okey. Dia ada ni. Tapi ni dah faded sikit. Dia punya kulit yang untuk design kedua ni. The Power of Dream Honda. Sejak tahun 1948. Okey. Ni zip dia tepi. Zipnya di sisi. Bukan zip dia. Zip dia. Zip dia di sini. Okey. Sini buka sampai ke bawah. Jom kita try buka. Ni boleh laras. Dia punya nak luah ke apa ke bawah ni pun boleh laras. Yang design ni kan pun boleh laras, nak dia punya keluasan dia. Sekejap kita buka zip dia. Ni dalam dia lah. Pun ada zip yang kedua dalam. Okey. Backpack Honda yang sesuai untuk laptop ataupun notebook atau barang-barang kecil lain lah. Okey. Ni lah apa dia, double sided design, reversible. Jenuh nyebut orang putih. Okey, sekian. Itulah review Honda Backpack 2010.